sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita namakan nafikan muttasil dan nafikan munfasil pada zat. Yang kedua, dalam perbahasan sifat wahdaniyah ini, artinya bahawa ternafi di sana ada sifat yang lain selain daripada sifat Tuhan. Satu. Dan yang kedua, bahawa sifat Tuhan itu satu sahaja. Kalau kudratnya satu. Kalau iradatnya satu. Kalau ilmunya satu. Ada tak sifat kudrat yang lain selain daripada kudrat Allah? Jawapannya tak ada. Itu dinamakan nafikan munfasil pada sifat dan juga dinamakan nafikan muttasil pada sifat. Ini kita ulang balik, no? Dan yang ketiga adalah tak ada perbuatan yang lain selain hanya perbuatan Allah. Artinya yang bagi jadi. Artinya makhluk ini tidak boleh memberi bekas. Bekas itu bahasa orang lama-lama. Bahasa kita, makhluk ni tak ada peranan apa pun. Sama ada dalam bentuk ikhtiar atau hasil, tak ada apa-apa pun. Ikhtiar kita tidak memberi bekas. Artinya ikhtiar kita tak ada peranan apa pun. Makan kita belum tentu boleh kenyang. Minum kita belum tentu boleh hilang haus.
Yang boleh beri izin berlakunya ikhtiar itu Tuhan. Dan yang boleh beri kenyang ataupun lapar itu hanya Tuhan sahaja. Maka kita i'tikad tidak ada satu perbuatan yang lain, hanyalah perbuatan Allah sahaja. Maka itulah yang dimaksudkan dengan nafi yang disebut 5 nafi ataupun khumumul khamsah atau 5 kam. Biasa dengar tak istilah 5 kam? Bisa dengar kan? Baik. Jadi apabila berpegang kita dengan 5 kam itu, maka datanglah nanti ajaran-ajaran sesat, dengan mudah kita dapat menolak. Dengan mudah kita dapat menepihnya, dan dengan mudah dapat kita beriktikad dengan iktikad yang jazam. Tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita muhasabah sekejap. Adakah kita telah mencapai 3 perkara ini? Kalau kita dah capai 3 perkara ini, artinya yang dinamakan hakikat mengenal secara fardu ain telah selesai. Tapi kalau kita muhasabah macam tak dapat lagi, maka kita boleh teruskan pembelajaran, ikhtiarlah, uskharlah. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Yang pertama, adakah i'tikad kita pada hari ini sudah jazam atau tidak? Dah rasa 100% belum? Duk rasa yang kita duk pegang hari ini 100% tak lagi? Ya ke Tuhan itu Tuhan kita? Ya. Sifat-sifat kamalat itu disandarkan kepadanya? Ya. Baik. Apa yang kita faham, apa yang kita pegang itu sesuai tak tidak dengan Al-Quran dan hadis Nabi? Ada setengah orang dia percaya bahawa Tuhan itu bersifat dengan sifat iradat, tapi hakikatnya dia tak percaya. Hari ini baik saya kongsikanlah benda yang patut kita tahu apa anak-anak kita sedang buat. Terpaksa kena cerita lah, kok mana-mana apa kena cerita. Realiti hari ini anak-anak muda dia tak mau anak. Dia menikah dia nak, dia tak mau anak. Nah, itu realiti dan saya buat sebab masalah kewangan, ekonomi kan. Yalah, kalau hari ni 2 orang makan RM1, nanti kalau ada anak RM1 nak kena bagi 3. Gaji 1,700 kita faham, graduan pun keluar universiti gaji tak banyak kan. Dan anak-anak kita yang keluar daripada jamiah, universiti, college, kerja pun kerja kilang, ada kerja online, kerja Grab, JNT, macam-macam lah kan. Kita pun faham kehidupan hari ni sangat mencabar. Kita pun jangan terpaksa sangat, paksa mereka suruh pergi kerja. Kalau kerja tu dalam genggaman mereka, tak apa. Kerja bukan milik mereka, mereka cuma mencari, ada rezeki dapat lah. Jadi kita faham nak kahwin pun terpaksa kena kahwin sebab nafsu tu tak boleh tahan kan. Duk tengok orang kahwin duk kahwin melakak, takkan nak duk bujang sampai bila-bila kan. Tambah lagi ada orang nak lagi lah mula menggatai-gatai nak kahwin kan. Maka berkahwinlah dengan gaji yang biasa-biasa sahaja. Baik. Apabila gaji yang biasa-biasa sahaja, kekuatan ekonomi itu tak ada. Kalaulah gaji 2,000, bayar kereta, bayar sewa rumah. Nanti kalau ada anak nak kena bayar nursery, nak kena tanggung anak, pampers pula mahal. Susu anak, susu juga mahal kan. Akan nak bagi makan bubuk hari kan. Akan nak bagi makan sup anak, makan sup kan, mahal. Maka cara yang dibuat adalah tidak melahirkan anak. Walaupun tujuannya adalah cantik, tetapi tujuan tidak menghalalkan cara. Maka hari ini mereka tak yakin dengan Allah Ta'ala tentang rezeki, akhirnya melakukan perbuatan yang di luar tabi'an. Laki suami isteri tetapi perbuatannya luar tabi'i. Hendak seronok tapi luar tabi'i. Hukumnya adalah haram sampai bila-bila, tidak dibenarkan syarak. Kahwin juga tapi luar tabi'i lah. Pasal apa? Sebab tak mau anak, sebab tak mau mengandung. Baik, ini masalah yang berkaitan dengan agama. Sebab tak faham. Apa yang dia tak faham tentang kita ni, Allah tahu atau tidak? Siapa nak jawab? Sebelum kita ada di muka bumi, sebelum Allah jadilah, sebelum Allah jadikan makhluk ni, Allah tahu tak tentang kita?
Tahu. Maka dialah yang menentukan kita. Maka dialah yang mengizinkan kita hidup atas muka bumi ini. Maka sebelum kita datang atas muka bumi ini, tentang kehidupan kita, rezeki kita, lahir bila, kerja apa, menikah dengan siapa, anak dengan siapa, itu semua dah ditentukan Tuhan. Kenapa tak yakin dengan rezeki Tuhan? Setiap anak yang lahir pasti ada rezeki dia. Setiap orang yang hidup selagi dia tak mati, ada bahagian dia. Siapa yang tentukan? Tuhan. Jangan takut dengan Tuhan. Tuhan tak pernah bohong. Yang bohong tu kita. Kan? Yang kita tu bohong. Tuhan tak pernah bohong pun. Cuma sekarang jalani hidup dengan keyakinan. Setiap anak yang lahir atas muka bumi ada rezeki dia. Bahkan orang yang ada anak makin bertambah-tambah rezeki dia berbanding sebelum tu. Cuma anggapan dia, tak ada anak nanti hidup makin jadi susah. Itu kenapa? Kerana dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Ini yang saya maksudkan jazam. Adakah akidah kita sudah jazam? Yakin tak dia Tuhan yang kita sembah? Ya. Maka yakinlah rezeki dah ditentukan. Umur kita ni pun dah ditentukan. Modal hidup kita hari ni. Boleh mari sini, boleh mengaji, boleh makan. Tu semua dalam perancangan dia. Tinggal dia buat satu persatu je. Tu pun kalau dia nak buat. Kalau dia tak mau buat, tak ada. Dia tinggal gitu je. Sebab apa? Sebab dia tu Tuhan. Cuma Tuhan janji orang beriman insya-Allah duduk dalam syurga. Orang tak beriman duduk dalam api neraka. Tu janji Allah Ta'ala. Kalau tanya boleh tak boleh? Boleh. Dia nak masuk syurga kan seseorang pun boleh. Nak masuk neraka pun boleh. Contoh macam saya lah. Saya jumpa dengan kau sekalian kat pasar. Saya nak bagi RM1 pun boleh. Nak bagi RM2 pun boleh. Pasal apa? Hak saya. Jumpa, kau ambil RM1 RM2. Tapi sebab saya janji dah. Siapa-siapa yang jumpa saya kat pasar, saya bagi RM2. Sebab janji tu. Sebab janji tu kan. Sebab janji, sebab itulah Allah janji kat kita rezeki kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia beri rezeki daripada jalan yang kita tak tahu. Dia beri kata siapa yang dia kena. Hak kita kata kita tak tahu, tetapi hakikatnya dia tahu dah. Dia dah yang tentukan di azali. Ni tuan-tuan dah. Yang pertama tengok balik akidah kita jazam ke tidak. Kalau jazam, alhamdulillah. Yang kedua, bertepatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi ke tak? Kita yakini ni, kena tak dengan Al-Quran dan hadis Nabi? Kita mengaji sifat 20 ni. Kena tak dengan Al-Quran dan hadis Nabi? Siapa yang rasa-rasa tak kena angkat tangan? Siapa yang rasa-rasa kena angkat tangan? Angkat pun tidak, tak angkat pun tidak. Tak tahu Ustaz. Oh, senang. Dan yang kita mengaji ni ada dalil tak? Ada lah duk mengaji ni dalil lah. Orang panggil cari dalil untuk tambahkan keyakinan. Ni orang panggil cari dalil untuk tambahkan keyakinan. Sama ada dalil yang diambil daripada Al-Quran atau hadis dinamakan dalil. Kalau dalil Al-Quran hadis dipanggil dalil apa? Naqli. Kalau dalil yang kita berfikir ni, direnung-renung, tengok ada alam menunjukkan ada Tuhan tu dipanggil dalil apa? Akli. Nah. Baik, habis di situ. Dan setengah daripada yang demikian itu, yang sesak-sesak itulah, yang sebelum ni kita ada ceritakan Allah duduk dalam tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun ada, maka bergabung Tuhan dengan Nabi Muhammad. Muka tu adalah Adam, lembaga itu Muhammad, batin tu Allah, macam-macam lah kan. Kita duk mengaji cerita Tok Guru cerita orang sesat dulu-dulu kan. Maka kata musannif, setengah daripada demikian ilmu. Ilmu hak sesat itu dia panggil hala ke dunia, bukan halal, hala. Hala tu mana tuju ke dunia, ambil untung sebelah dunia. Banyak hari ni kita tengok orang ambil ilmu untung ke dunia kan. Kalau kita tengok milah Ibrahim, tak payah duduk semayang. Sebab apa? Pasal duduk atas maqam hakikat dan makrifat. Mana ada orang makrifat pun kena semayang. Orang hakikat pun kena semayang. Buktinya, Nabi SAW tetap juga melaksanakan ibadat. Nabi lah segala-galanya orang hakikat dan makrifat. Kita makrifat kita tak pernah jumpa dengan Tuhan.
Makrifat Nabi dan hakikat Nabi bertemu dengan Allah dan harus hukumnya melihat Allah. Kan? Makrifat kita tak kena pun, tak jumpa pun. Maka siapa yang patut solat? Kalau kira-kira ada kelonggaran, maka Nabi lah yang layak tidak solat. Kerana dia dah sangat dekat dengan Tuhan. Kita jauh. Tetapi Nabi yang dikatakan dekat dengan Allah pun solat. Bahkan solat malamnya sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki juga gaut. Gaut alik wauta, gaut. Kan? Pasal apa tak main masjid? Gaut ustaz. Kita ingatkan bengkak kaki sebab malam tahajud 100 rakaat. Rupanya gaut. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala ni, dia menentukan syariat. Dia suruh kita sembahyang. Itu iradat dia. Dipanggil iradatut tasri'. Dia yang perintah kita sembahyang. Maka ambil hala ke dunia ni, hatta dia sembahyang lah. Pasal apa? Dah Allah dah menyatu dengan dia. Pas sembahyang apa lagi? Kita Tuhan kita tak kena sembahyang. Itu orang panggil hala ke dunia. Untung ke dunia. Tuju ke dunia lah. Kata musannif seperti ilmu tahan kulit jadi kebal. Ada tak ada? Ada, Tuhan izin. Ngaji lah apa saja pun salah. Tetap salah. Tapi Tuhan izin tak? Izin curi. Curi kan? Tuhan izin. Macam orang datang masuk masjid ambil duit. Curi. Izin, Tuhan izin. Dapatlah duit tu kat dia. Kalau Tuhan tak izin, tak dapat duit. Tapi pilihan dia. Maka setiap pilihan itu nanti pasti akan diazab. Baik. Jadi ilmu tu kata lagu mana? Boleh dapat ilmu kebal tu jadi lagu mana? Macam mana boleh dapat ilmu kebal? Kita mengaji ilmu kebal malam ni. Hari ni no. Tapi jangan dia buat di rumah. Kata empunyanya Allah, Muhammad, besi. 3 benda. Allah satu. Ni ilmu salah lah. Nak tunjuk ternapi yang zat Tuhan itu berbilang-bilang. Iaitu bukan jirim. Kalau Allah, Muhammad, besi ni dah masuk macam jirim. Baik. Ketiga-tiganya berbeka-beka, bercakap-cakap. Beka-beka tu cakap-cakap. Kata Allah, aku tua. Tua tu maksudnya aku lebih dulu daripada hampa. Nampak dah Tuhan ada mula kan. Kalau orang mengaji akidah dia faham, aku tua, Tuhan ada mula kan. Siapa tua tu makna dia dululah kan. Kemudian kata Muhammad, aku tua. Maknanya Allah tua daripada Nabi. Nabi tua daripada kata besi, tua daripada besi. Kata besi, aku tua. Besi mengaku aku tua juga, tua daripada makhluk lain lah. Kemudian berkata Allah kepada Muhammad dan besi, jika hampa tua, dia orang dulu-dulu ni nak suruh ilmu kebal kan, supaya besi tak luk. Luk tahu luk? Kebal kan? Supaya tak luk, kebal. Orang dulu-dulu kan dia berperang. Kawasan dia jaga mana ada polis, dia perang kan, dia nak tunjuk kebal dia guna ilmu pelik-pelik lagu tu lah. Kata ni mentera ni. Ni mentera atau mentera? Bukan mentera si merah padi. Mentera biasa-biasa. Ada disebut dia ambil kemian. Dia perasak kemian. Allah, Muhammad, besi dia kata. Allah kata aku tua, Muhammad kata aku tua, besi kata aku tua. Ni perasak besi. Jadi kerih dia tu, kalau kerih orang mana-mana pisau dia, tak luk lah. Izin jadi, tapi sesat lah. Syirik lah tu. Syirik. Katanya besi, katanya Allah kepada Muhammad dan besi, jika hampa tua, cuba hampa merosak masuk. Kalau hampa tua, cuba hampa merosak masuk. Merosak masuk dalam Tuhan lah. Hampa dua ni lebih tua, hampa merosak masuk kat aku. Tu. Maka merosak masuk, tiada merosak masuk. Muhammad nak masuk, tak boleh masuk. Kemudian masuk pula besi, tidak masuk. Allah kata kat besi dengan Muhammad. Ni, hampa tua daripada aku kan? Merosak masuk kat aku. Hulul dengan aku, gabung dengan aku. Kedua-duanya tak boleh masuk. Kemudian merosak masuk Allah, maka merosak ia dalam besi. Banyak lagi perkataan ni, panjang lagi. Artinya Allah sudah bertukar daripada zat menjadi sifat. Asalnya zat. Tu dah salah dah. Asalnya zat. Lepas tu salahnya mana? Pergi jadi sifat. Kerana apabila sesuatu menumpang pada sesuatu yang lain, itu dinamakan sifat.
Gula dengan manis, mana sifat, mana jirim? Dia jawab tapi tak bunyi. Dia jawab tapi tak bunyi. Gula, manis, gula. Mana satu sifat, mana satu jirim? Jirim adalah gula, manis adalah jadi manis tu tak boleh berdiri melainkan kena pada gula. Begitulah hal keadaannya apabila Tuhan dah masuk dalam Muhammad dan dalam besi, tak dapat tidak Tuhan sudah bertukar menjadi sifat. Sifat ni tak ada. Kalau tak ada artinya Tuhan sebenarnya tak ada lah. Maka inilah perkataan yang sesat. Zat Allah bukan jirim, zat Allah bukan sifat. Zat Allah bukan jirim, zat Allah bukan sifat. Tu kita tengok di mana tu? Nafi 5 kam. Nafi 5 kam. Sebut tadi kan, nafi yang pertama nafi muttasil pada zat, nafi munfasil pada zat. Nafi yang kedua nafi muttasil pada sifat, nafi munfasil pada sifat. Nafi yang ketiga nafi munfasil pada perbuatan. Ingat tu yang kita sebut 5 tadi. Demikian lagi, samalah juga cerita hak sesat ni. Barang yang berkata akan dia oleh setengah juhalat, orang bodoh-bodoh, orang sesat lah. Pada asal ban, azan pun mereka buat kira-kira juga. Sedangkan azan ni cerita dia daripada Abdullah bin Zaid. Cerita dia, tapi mereka bawa juga cerita kat sini. Azan ni zaman Nabi SAW belum buat secara penuh. Ikut dan tengok Nabi keluar, waktu itulah sembahyang. Mereka duduk tunggu di masjid Nabi. Tunggu kat masjid Nabawi tu kan. Nabi datang, masuklah waktu. Kalau Nabi tak datang, tak sembahyang lagi. Ataupun mereka menanda dengan masa yang Nabi datang. Mereka tengok Nabi sembahyang subuh ni masa mana. Masa Nabi datang tu mereka tengok di luar. Oh, waktu-waktu begini. Mereka pun tahulah, oh ini sembahyang subuh. Sembahyang fajar dia panggil. Kemudian sembahyang zuhur Nabi datang. Oh, waktu-waktu matahari gelincir. Mereka tahu. Oh, sembahyang maghrib, waktu-waktu Nabi datang, waktu-waktu semasa turunnya matahari, terbenamnya matahari. Lepas tu datang seorang lelaki bernama Abdullah bin Zaid, dia mimpi. Dia mimpi, dia tengok ada satu orang tu bawa loceng. Malaikat lah tu. Dia bawa loceng kan. Dia pun minta, boleh tak aku nak beli dalam mimpi ni, cakap dalam mimpi. Tuan-tuan pernah tak cakap dalam mimpi? Tak pernah. Tak ingat. Soalan agama pun tak jawab, soalan biasa pun tak jawab. Suruh pernah tak cakap dalam mimpi? Tak ingat no? Tak pernah. Dia jumpa dalam mimpi kan. Dalam mimpi tu dia tanya, boleh tak aku nak beli loceng ni? Kan? Dia tahan nak buat apa loceng ni? Tak aku nak naik atas bukit, aku nak goncang. Masa tahu dah. Pasal apa duk perhati Nabi datang kan? Masa tahu dah. Lah ni nak naik atas bukit nak clicking kan? Macam jual aiskrim tu kan? Kan? Masa kecil-kecil dulu kalau motor lalu clicking, laju lari. Kejar motor kan? Beli aiskrim kan? Kom tu pergi mahal 5 kupang. Dulu mahal 5 kupang. Lalu 5 kupang budak-budak raya pun tak mau dah. Bagi 5 kupang, dia kata kurang-kurang RM2 pakcik. Kurang-kurang RM2. Kurang ajak budak semalam ni no? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia kata nak buat apa loceng? Nak azan, nak panggil orang sembahyang. Dah, aku ajarkan kamu azan. Maka bermulalah azan yang diajar oleh seseorang lelaki di dalam mimpi dan dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah cerita azan. Adapun cerita hal sesat ni begini. Iaitu berkata Allah dan Muhammad berbeka-beka, berbuat-buat lah. Keduanya Allah lagi Muhammad berbuat-buat. Ni macam mana orang juhalat ni boleh tahu. Juhalat ni orang bodoh. Seperti yang dahulu itu jugalah, sembang-sembang kan. Tak kala meresak Allah masuk, maka meresaklah ia di dalam Muhammad. Allah duduk dalam tubuh Muhammad. Nabi Muhammad tu jirim, jadi Allah tu zat sifat lah. Maka Muhammad pun
Cari Tuhan tak jumpa. Ish, kelakar betul ya. Nah, Tuhan masuk dalam tubuh Nabi Muhammad. Cari Nabi Muhammad duduk dalam tubuh dia, cari Tuhan duduk dalam tubuh dia, tak jumpa. Macam kita cari barang tak jumpa dalam rumah kan. Mana cari tak jumpa? Rupa-rupa barang duduk dalam bonet motor. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Dia cari-cari tak jumpa. Siapa cari? Nabi Muhammad carilah. Ni mengarut lah kan. Maka menyeru dia akan Allah dengan katanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Allah pun berkata, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Nabi Muhammad berkata, hayya ala salah, hingga akhir. Rupanya azan itu rupanya cari Nabi Muhammad, Tuhan tak jumpa. Orang dulu-dulu sesat punya barat tak terhala no. Orang dulu-dulu sesat lagu tu. Orang ni sesat lebih teruk lagi. Dah tahu dah Madain Soleh itu tempat yang Allah laknat satu ketika dulu 4000 tahun yang lepas. Berduyung-duyung manusia ke sana sekarang ni. Arab Saudi jadikan tempat itu sebab perlancongan. Dia panggil Madain Soleh Al-Ula. Siapa-siapa yang pergi umrah tak payah duk pilah kat situ. Tempat itu tempat yang Nabi kalau lalu dalam peperangan Tabuk, Nabi segerakan. Jangan berhenti, jangan menginap, jangan apa-apa. Lalu pedagang-pedagang Arab dulu ada mitos. Situ tempat yang dilaknat oleh Allah. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam YouTube dan juga dalam program Arab Saudi, di situ tempat dibuat happiness. Orang berjoget malam-malam, buka lampu kelip-kelip. Tahun baru macam pesta. Ada kolam besar, ada tempat penginapan, tempat berbakini, macam-macam maksiat berlaku di situ. Sedangkan pakar geologi kata tanah yang paling rosak adalah tanah di Madain Soleh. Sebab tanah itu boleh sahaja menghasilkan radiasi. Dan atmosfera yang paling rosak di atas muka bumi adalah atmosfera di Madain Soleh. Maknanya ozon pun masalah, bumi pun masalah. Kerana orang yang hadir ke situ, dia boleh datang penyakit kulit. Orang dulu-dulu dah pesan dah. Pedagang-pedagang Arab dah pesan, jangan lalu kau tu, kamu lalu nanti kamu kena penyakit kulit. Kamu akan kena penyakit kulit yang amat teruk. Sebab situ Tuhan murka. Mereka pun tahu dah. Cuma sampai kat kita tak ingat ada pesan tu. Dan memang terbukti siapa-siapa yang duduk lama di situ, lalu saja tak apa sebab Nabi pun lalu. Siapa-siapa yang duduk lama di situ, dia akan kena daripada kesan radiasi. Saraf dia mati dan kulit dia akan mendapat penyakit kulit yang sangat teruk. Itu dah dibuktikan dengan sains. Tapi manusia ni bak kata benda jahat, kalau dia dah suka dia buat sungguh-sungguh. Ini manusia tak tahulah, lebih gedebek daripada iblis. Iblis pun tak buat benda-benda lagu tu. Iblis sebab tak sejuk je. Kita lebih daripada tu tuan-tuan. Ni manusia. Baik tuan-tuan. Ni hak mengarut dulu, ni mengarut sekarang. Nampak tak beza mengarut dulu dengan mengarut sekarang. Dan lagi kata setengah mereka, orang yang sesat, maka tak kala hampir seseorang yang hendak mati itu oleh keluar ruhnya, maka datanglah satu nur cahaya putih seperti kapas debu. Kapas debu, kapas lah putih tu kan. Sering tiada seumpamanya, tak ada dah contoh yang lain. Suatu terdiri di atas qab kusin, ni kening tu, naik ke atas alam kudus, iaitu melalui ubun-ubun. Maka hak putih-putih tu siapa? Itulah zat Allah Ta'ala. Lagi sesat. Cahaya putih, nur cahaya putih, itu jirim ke itu zat? Jirim tu kan, asal dia tak ada, sekarang baru dia ada. Dia jirim. Kalau jirim artinya dia terbentuk daripada unsur-unsur. Kita nampak dia cahaya, tapi kalau kita kaji dia terbentuk daripada unsur-unsur, molekul-molekul. Hak terbentuk daripada unsur-unsur dan molekul itu, dia adalah makhluk. Kenapa di dalam cahaya itu ada jisim yang namanya jisim latif, jisim yang sangat kecil dan halus. Jadi dia juga makhluk.
Takkan makhluk berupa dengan jirim. Takkan Tuhan berupa dengan jirim. Hati-hati no. Sebab iblis akan menggunakan kaedah ini ketika kita hampir mati besok. Dia akan bawa cahaya putih. Inilah Tuhan. Kita tengok cahaya bersinar-sinar atas muka bumi pun duk rasa Tuhan bersinar-sinar lagu tu. Habis kita rosak akidah kita, maka tak layak kita duduk dalam syurga Allah Ta'ala di akhirat besok. Hati-hati no. Kata setengah mereka, cahaya cemerlang. Cahaya yang cemerlang ni cahaya yang bersinar-sinar, yang memenuhi langit dan bumi, dan masyrik dan maghrib, timur dan barat. Masyrik dan maghrib itu timur dan barat. Dan ada yang zahir di dalam cahaya itu, rupa seperti orang yang hendak mati. Maka hendaklah ikutlah ia, itulah Allah. Saat nak mati, nampak cahaya penuh, maka cahaya tu pun kata, duk dalam cahaya tu ada satu rupa yang cantik, maka ikutlah dia. Maksud ikut dia, beriman dengan dia. Beriman dengan dia. Ni kerja iblis lah kau tu. Hati-hati no. Ni cerita orang nak mati no. Memang roh tu akan mati, roh tu akan keluar. Roh keluar dalam dua cara no. Satu kok mulut, satu kok ke kening. Orang yang roh dia keluar kok kening, orang itu matinya mati yang baik. Orang yang keluar kok mulut, nganga mulut luar-luar, mati tak comel. Itu cara dia. Dan di antara canda orang mati ada yang baik adalah mati yang sangat berpeluh-peluh. Buktinya Nabi SAW saat baginda wafat, dalam keadaan keningnya tu mengeluarkan peluh. Ni kening. No. Tapi jangan pergi rentik air pula. Tengok mak saya mati berpeluh-peluh tu, rupanya dia pergi rentik air. Tu tak kira. Dia akan keluar dengan sendiri ni. Peluh di sini, ni bawah ni. Dia akan mencurah keluar ni. So, kita biasa peluh mula kat mana? Sini kan. Rambut dah. Kau tak biasa berpeluh. Sebab tengok saya macam pelik je. Peluh tu dia kita kalau kita berpeluh, kalau kita berjalan, peluh tu dia tak keluar kat sini. Dia keluar kat sini, duk rasa sini dia turun sini. Atau lagi peluh keluar kat belakang kan. Dia peluh itu dia keluar. Jadi peluh orang mati dia tak keluar kat sini. Dia keluar kat sini. Ni cening-cening ni dia berpeluh. Nampak riang-riang ni, romo-romo kulit kita ni kan ada bulu-bulu ni, dia akan mengeluarkan air peluh. Jadi kalau orang mati yang baik, di situlah roh dia akan keluar. Sebelum roh itu keluar, akan keluarlah air peluh daripada kening-keningnya. Tu. Baik, tapi hak sesatnya lagu mana? Ikutlah dia, berimanlah dengan dia. Habis kalau dia kata, inilah Tuhan, bukan Tuhan yang kamu sembah tu bukan Tuhan, inilah Tuhan. Habislah kalau kita ikut dia. Sesatlah kita. Punyalah bagus atas muka bumi, beriman pada Tuhan, tiba-tiba sesat kita. Sebab tu tuan-tuan mintalah pertolongan Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tambah lagi kalau mati hari Jumaat cantik noh. Dan banyak dah kita tengok ustaz-ustaz, kawan-kawan kita mati hari Jumaat kan. Mati ni tak boleh tentukan. Sebab itu ditentukan Tuhan. Pukul berapa, di mana tempat. Tetapi kita boleh corakkan cara kita mati. Kita boleh corak. Nak mati macam orang beriman pun boleh. Nak mati macam orang tak beriman pun boleh. Boleh sahaja, tak ada masalah. Nah. Dan lagi kata setengah mereka bagi muridnya. Dan lagi kata setengah mereka, samalah juga yang sesat tu. Bagi muridnya kepada pelajar-pelajarnya, jadi belum sifat, belum langit, belum bumi, belum Allah di mana. Tu ni panggil ilmu hakikat insan ni. Inilah ilmu yang kata ilmu laksmana ni. Kan? Pernah dengar tak ilmu tua sehari daripada Tuhan? Ini dia lah, ni betul ni. Sebelum jadi bumi, sebelum jadi langit, sebelum Tuhan tu jadi, maka kata muridnya, itulah yang saya mencarinya. Maka kata gurunya, murid berkata, itulah saya duk cari ni. Sebelum Tuhan ada tu, apa yang ada? Ni. Maka kata muridnya, saya duk cari ni. Maka kata gurunya, ada seumpama dia buat ibarat. Sebiji telur yang dinamakan akan dia belung, telur yang rosak. Ada sebiji telur yang namanya telur belung, telur yang rosak. Apa di sini nak panggil? Belung-belung tu rosak. Tapi yang tepatnya begini.
telur yang berbau busuk. Tak jadi hak buruk tu betul dah, tapi ada istilah dia. Telur tu bau busuk, tak boleh makan dah. Kalau dia ada tu, anak pun tak ada dalam tu. Temelang. Telur tu lah. Tu. Belum-belum tu telur tu. Telur hak bau busuk tu. Jadi kemudian yang itu terbelah. Dua kulitnya. Telur hak busuk tu. Ni dah masuk macam ajaran lain pula dah ni. Kemudian terbelah dua kulitnya. Jadi langit dan isinya jadi bumi dan Allah keluar daripada dua itulah. Artinya ada satu ilmu yang mengeluarkan Allah daripada dua telur yang busuk itu. Maka ilmu ini panjang lagi. Inilah yang dinamakan ilmu tua sehari daripada Tuhan. Ini kitab nama dia Hakikat Insan. Kitab ni sesat dan menyesatkan. Kalau kita kata lagu tu, ilmu ni sifat ke zat? Ilmu ni sifat ke zat? Ilmu ni sifat ke zat? Sudah. Pada mengaji dah sifat 20. Ilmu ni sifat. Macam saya dok kata tadi, sifat ni boleh tak berdiri sendiri tanpa zat? Tak boleh. Sifat mesti kena duduk di zat. Maknanya ilmu ni adalah satu ilmu yang ada pada zat yang lain. Berarti zat yang lain itulah yang mengadakan Tuhan. Maknanya Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan Tuhan yang tiba-tiba keluar, tetapi Tuhan yang kena jadi hakikatnya. Cuma orang di sini dia tak erti. Hidup faham Tuhan tu jadikan dia diri dia sendiri. Maksud apa? Maksudnya daripada telur yang pecah tu jadi langit jadi bumi, Tuhan keluar kat situ. Maknanya Tuhan tu jadikan diri dia sendiri. Sebenarnya ada satu ilmu yang menjadikan dia. Dia tak faham lagi tu, kita durangkan dia. Apa ilmu tu? Ilmu tu yang dinamakan ilmu tua sehari daripada Tuhan. Sekarang kita tanya, ilmu tu dia boleh tak berdiri sendiri? Tak boleh. Habis kalau tak boleh, dia kena duduk di mana? Dia duduk di zat lah. Serupa manis dengan gula tadi. Artinya, bukan ilmu tu lah yang menjadikan Tuhan yang buat keluar daripada telur ni. Siapa dia? Ada Tuhan lain. Kalau ada Tuhan lain, bawa kepada dalil kidam, iaitu jika ada Tuhan yang lain yang mengadakan Allah, artinya mendapat dua jalan yang mustahil bagi akal, iaitu daurun dan juga tasalsul. Ingat tak daurun dengan tasalsul? Ingat tak? Jawapan dia tak ingat, Ustaz. Itu jawapan dia. Nanti buka balik daurun dengan tasalsul ya. Pusing keliling dan juga berantai-rantai. Jadi ceritanya mudah aja kita nak patahkan hujah mereka ni, mudahnya. Sebab kalau kita mengaji ilmu akidah, senang je. Kalau kita mengaji ilmu akidah, mudah sangat-sangat kita nak patahkan hujah-hujah orang yang sesat pada satu ketika dulu. Cuma bezanya hari ini, sesat orang dahulu lebih kepada akidah, sesat orang hari ini akidah dan perbuatan. Itu beza dia, no? Kalau tanya mana rosak, Ustaz? Dua-dua rosak. Cuma hak la ni lagi rosak lah. Dan lagi kata setengah mereka itu, Allah itu berubah-ubah tempatnya. Lagi sesat lah. Berubah tempat ni sifat jirim. Hari ni kecil, esok dah besar dah. Dah besar dah sampai ketua. Itu sifat jirim. Hari ni duduk di sini, esok duduk di sana, berubah tempat. Itu sifat jirim. Allah tak terkait dengan tempat. Mana dalilnya? Laisa kamislihi syai'un. Pada hari ini di sini dan pada hari anu di satu. Anu tu makna selain di sinilah. Kalau hari ini di sini, esok di sana, di sana, di sana, di sana. Anu tu maknanya lain-lain hari. Demikianlah dikatakan pada sekalian hari itu. Tengoklah hari itu ada 7 hari kan, bergile-gile. Dan lagi katanya pula orang yang sembahyang subuh berhadap sebelah ini tidak betul. Diisyaratkan sebelah matahari jatuh kerana Allah duduk di sebelah sini pula dah.
Nah, kita sembahyang subuh ada kat mana? Ada kat kiblat. Betul-betul. Kita sembahyang subuh ada kat sini kan. Sini matahari jatuh ke naik? Ni jatuh. No? Baik, ni matahari jatuh. Baik, apa dia kata? Masa matahari jatuh tu Tuhan duduk di sebelah. Kan itu makna dia tempat. Tuhan duduk di langit. Lepas tu masa matahari nak jatuh, Tuhan mai duduk di sebelah. Waktu tu dia kata tak betul. Pasal apa? Sebab Tuhan duduk di situ. Diisyaratkan sebelah matahari naik. Sepatutnya kena pergi menghadap sebelah matahari naik lah. Kalau menghadap matahari naik belah mana? Kalau ni jatuh, matahari naik belah mana? Timur tu ikutlah tak mana-mana pun. Sana pun boleh, situ pun boleh kan, timur naik. Jadi dia kata salah. Sekarang kita jawab mudahlah. Allah ni bertempat atau tidak? Habis. Nanti dia akan kata. Dia kata, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tuhan tu duduk dengan kamu di mana kamu sahaja berada. Maka ayat-ayat seperti itu perlu ditakwilkan dengan pemahaman yang lebih tepat seperti ulama khalaf. Yang dimaksudkan Allah berada tu bukan zat, yang dimaksudkan ilmu Allah Ta'ala. Adapun tempat-tempat yang sering digunakan oleh orang-orang tasawuf ni, kitab ni bicara tentang tasawuf, no? Ni satu lagi tuan-tuan kena faham. Dekat, duduk, berdiri, sakit, marah, murka tu, itu bahasa tasawuf. Boleh tak bahasa tasawuf kita gunakan dalam bahasa akidah? Tak boleh. Itu kalau orang mengajar dalam bab fiqh, dia menggunakan bahasa tasawuf, saya bimbang, takut-takut orang tu sesat. Kenapa? Cuba tuan-tuan bayangkan, apabila kita mengatakan Allah dekat dengan kita. Baik. Dalam ilmu akidah, dekat tu makna dia tempat. Boleh tak kita kata Allah dekat dengan kita? Dekat duduk di mana ustaz? Sudah. Min hablil warid ni. Dekat lagi daripada orang dalam tekak. Habis dekat kalau kita guna dalam bahasa akidah, ilmu tauhid, menunjukkan Tuhan tu bertempat. Sebab tu dalam ilmu akidah kita tak guna bahasa-bahasa lagu tu. Dalam kelas pengajian. Tapi bahasa orang tasawuf dia kata dekat. Dekat tu bermakna rahmat Allah sentiasa ada. Itu makna dia. Sebab tu Allah marah. Allah marah. Biasa dengar ada Allah marah. Tuan-tuan yang buat lagu ni Tuhan marah. Allah ni seumpama aku juga kah? Duk beletiak lagu tu kah? Allah marah macam kita marah kat anak kita kah? Tu bahasa akidah. Faham tak? Oleh kerana tu orang tak guna bahasa kita. Bahasa akidah tak boleh buat lagu ni, akidah ni tak betul, nanti tidak diredai Tuhan. Itu bahasa akidah. Perkataan marah di sini adalah kalau diguna pakai dalam bahasa orang tasawuf, merujuk kepada hal keadaan perkara itu tidak disukai Tuhan. Tuhan marah saja, pergi neraka lah kita, tuan-tuan. Macam bercerai. Bercerai itu Tuhan marah tak marah? Nak tanya, bercerai Tuhan marah tak marah? Marah. Kalau gitu duduk dalam neraka je orang bercerai. Duduk dalam neraka orang bercerai. Baru ni saya jumpa kes umur 70 tahun nak bercerai. Ustaz, Pak Lang nak bercerai ni. Pak Lang umur berapa? 70. Malam 65. Pasal apa Pak Lang nak bercerai? Pak Lang duk rasa perkahwin dengan Pak Lang dengan Mak Lang ni bukan betul, Ustaz. Ini secara kebetulan je, Ustaz. Dah 40 tahun hidup bersama secara kebetulan. Habis yang sebenarnya macam mana Pak Lang? Yang sebenarnya Allah dah jodohkan Pak Lang dengan orang lain. Astaghfirullahalazim. Pak Lang ni kalau muda-muda aku sepak terajang. Tak ada tua 70. Boleh saya tanya dengan siapa Pak Lang? Dia tunjuk gambar. Inilah wanita sebenarnya yang sepatutnya Pak Lam nikah dengan dia.
Malam macam mana? Lantak dia pergi ustaz, tuang gatal. Itu malam. Tapi diberikan talak 3. Astagfirullahaladzim, kesian kat ibu. Ish, karuk noh. Dunia hari ni begitu lah. Habis di situ noh. Faham dah? Jadi bahasa akidah dia tak boleh guna dalam bahasa tauhid. Dalam bahasa tasawuf ni. Tuhan marah, Tuhan sayang. Tu bahasa orang tasawuf tu. Ibu-ibu nanti kan macam kita dengar orang mengajar kan. Mengajar pekoh. Kalau kita duduk buat sembahyang tahajud malam-malam, Tuhan sayang kat kita. Awak macam kita sayang kat anak kita. Sudah jadi makhluk dah tuan-tuan. Jadi perkataan Tuhan sayang di sini dalam bahasa tasawuf adalah Tuhan redha dengan kita. Tu bahasa dia, tapi dah kita duk guna bahasa tu, habislah kita. Tu hati-hati, tapi saya rasa tuan-tuan faham nah. Sebab dah besok mengaji kan. Habis nah. Dan pada waktu ini ia tidur pula dah. Tuhan tidur pula dah. Dan pada ini bahagian-bahagian kelakuan yang tertentu dikatakan atas kelakuan yang tidak diredha oleh syarak. Dan panjang lagi perkataannya dan tiada lulus hamba untuk cerita akan dia. Tak luluh tu maksudnya tak ada ingin hamba cerita. Pasal apa? Sangat sesak dan menyesatkan. Tuhan tidur, bagi kelakuan yang tidak dikatakan atau kelakuan yang tidak redha syarak ni maksudnya buat benda-benda yang keji. Tuhan buat benda-benda yang keji. No? Contohlah banyaklah kalau Tuhan pergi berjudi ke, Tuhan pergi mencuri ke, tu dikata perbuatan yang tidak diredha oleh syarak. Jadi musannif kata panjang lagi. Tapi aku tak sanggup nak cerita. Tuhan musannif kata aku tak sanggup nak cerita. Ketahuilah olehmu bahawasanya sekalian mereka yang tersebut itu sesat sekaliannya. Ada kita cerita tadi semuanya sesat dan menyesatkan. Lah ni kita tak jumpa dah. Tak banyak lah. Yang kita jumpa adalah hak kelakuan iaitu Allah mersak masuk ke dalam tubuh sahaja. Yang terakhir yang berlaku di negara kita adalah organisasi yang dinamakan HUK. Holistic Universal Leash and Knowledge. Tapi dah lari dah. Dah lari pergi New Zealand dah. Tu dia gambarkan Allah dan Muhammad itu bersatu. Dia kumpulan ni terkenal pada tahun 2023 lepas. Dia kata contoh tak akan ada saja melainkan pada Hasan, maka terbentuklah Sarjan Hasan. Sarjan tu tak akan berdiri melainkan pada Hasan. Allah tu tak akan ada melainkan pada Nabi Muhammad. Maka Hasan dengan Allah, Hasan dengan Sarjan tu macam duk sekali lah. Kan? Pernah tengok cerita Sarjan Hasan? Nah kan? Hasan dengan Sarjan duk sekali. Sebut kata Sarjan, Hasan lah. Sebut kata Hasan, Sarjan lah. Bawa ibarat bodoh tu, sebut kata Allah, Muhammad lah. Sebut kata Muhammad, Allah lah. Tu ibarat bodoh lah kan. Maka ini sesak dan menyesatkan. Lah ni kita tak jumpa dah. Kita tak jumpa dah sesak-sesak lagu tu. Cuma yang banyak hari ni sesak daripada perbuatan. Ni duk salah banyak benda hari ni. Baik, kata dia menyesatkan akan orang lain. Dan dinamakan akan dia musyrik. Iaitu dengan makna menyengutukan Allah Ta'ala dengan yang lain. Dan dinamakan akan dia pula mulhidah, etis. Mulhidah, etis ya. Apa itu mulhidah? Etis, iaitu orang-orang yang tidak bertuhan. Dan hululiyah. Hululiyah ni maksudnya adalah bergabung Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan ihtihadiyah artinya fahaman Allah dan makhluk itu bersatu. Artinya tashbih. Allah dengan manusia sudah bersatu. Atau lebih tepatnya hulul tadi, iaitu Allah menepati, meresak masuk dalam tubuh manusia. Maka lahirlah manusia yang menjadi Tuhan. Seperti monyet kan, monyet Tuhan kan. Tuhan masuk dalam monyet kan. Tuhan masuk dalam monyet. Tuhan masuk dalam perempuan cantik kan. Ada kan ajaran tu. Saya tak ingat semua. Tuhan masuk dalam orang mabuk, Draken Master. Pernah tengok cerita Draken Master? Kungfu mabuk tu kan. Tuhan masuk dah tu dalam dia tu. Tu mengaruk tu kan.
Tu hululiyah. Dan itihadiyah tu makna Tuhan dengan manusia bersatu. Hak tu tak kena sembahyang tu. Hak tu tak kena sembahyang. Pasal apa? Pasal apa tak sembahyang? Aku Tuhan dah. Nak sembahyang apa lagi? Kan? Siapa-siapa hak tak sembahyang tu, dia anggap dia Tuhan dia tu. Aku Tuhan dah. Pasal apa nak sembahyang lagi? Dah dia dengan Tuhan satu kan. Ni sesat dan sesat. Dan sekalian itu jadi kafir ia. Wa na'udzubillah minha. Minha tu daripada perbuatan tersebut. Dan i'tikad yang tersebut itu kerana sekalian itu menafikan akan wahdaniyah. Balik semula kepada 5 kam. Ingat tak 5 kam yang kita nak belajar tadi? Dan menafikan akan mukhalafahnya Allah Ta'ala. Tidak bersalahan, ternapi. Apanya? Seolah-olah ni Tuhan ni serupa dengan makhluk. Seolah-olah Tuhan ni serupa dengan makhluk. Mukhalafah tu maksudnya tidak menyerupai dengan yang baharu. Yang baharu tu sama ada daripada alam daripada alam gaib ataupun alam syahadah. Sebut kata menafikan akan mukhalafah artinya serupa Tuhan dengan yang baharu. Itu sesatlah. Daripada yang baharu. Baharu ni siapa? Iaitu alam gaib dan juga alam syahadah. Dan mengisbatkan artinya menerima akan beberapa syirik bagi Allah Ta'ala. Mana syiriknya? Ada 2 Tuhan. Ada 2 qadim. Nabi Muhammad dan juga Allah Ta'ala. Jadi 2 qadim lah. Dan baharunya, apa yang baharunya? Kena jadi dan menumpang serta bertempat. Mana menumpangnya? Atas tubuh badan Nabi Muhammad, atas besi, atas orang lain dan sebagainya. Dan berpihak, ada depan, ada belakang. Pasal apa? Dah ikut masa. Saat masa dulu, saat masa belakang, duduk bertempat, berubah dan sebagainya. Dan berbanding, ada perbandingan. Hak ni tak boleh masuk, hak tu boleh masuk. Maka masuklah Tuhan. Nabi Muhammad tak boleh masuk, besi tak boleh masuk, Tuhan boleh masuk. Banding, ada perbandingan. Dan kekurangan baginya pasal apa? Sebab tak boleh diri sendiri, kena tumpang pada yang lain. Sedangkan sifat Tuhan ni tak menumpang dan tak kena jadi, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih. Dan mengisbatkan keadaannya berjirim dan berjisim. Mana berjirim? Dirinya terbentuk daripada beberapa elemen. Contoh, nak ada jadi Tuhan, kena ada rupa. Rupa tu siapa? Nabi Muhammad. Tangan tu siapa? Adam. Kan kita belajar ada sebelum ni kan. Dan berjisim dengan jisim seperti mana jisim makhluk. Dan mengambil lapang artinya bertempat. Kait dengan masa, kait dengan tempat, kena kanan, kena kiri, atas dan bawah. Maka yang demikian itu sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam. Kita berhenti dululah. Walaupun tak sampai pukul 10 kita berhenti dah. Jadi setakat itulah dulu kuliah kita pada hari ini. Sebab nak pergi depan ni panjang lagi ni. Panjang lagi, kita berhenti dulu. Bermula dalil sebab tu tempat yang paling cantik dah nak berhenti dah. Jadi setakat itulah saja kuliah kita pada hari ini. Hak duk mengaji ni semua tu bentuk-bentuk ajaran sesat. Jangan pula nanti orang tanya mengaji apa. Hari ni ustaz kata Tuhan gabung dengan Nabi Muhammad. Habislah saya. No? Hak mengaji hari ni bentuk-bentuk ajaran sesat. Apabila kita kaitkan dengan sifat Allah, ternyata ternapi segala itu kerana ianya tidak layak bagi Tuhan. Jawab lagi tu. Hak kita mengaji ni benda hak tak patut di Tuhan. Sebab apa? Sebab manusia mereka rasakan pahaman-pahamannya berdasarkan pemikiran-pemikiran akal yang salah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupanya sifat wahdaniyah ini mampu untuk menafikan ajaran-ajaran sesat yang pada ketika itu dan hari ini boleh digunakan pakai untuk kita menafikan ajaran-ajaran sesat yang akan datang. Apa cabaran? Kita tidak tahu noh. Wallahu alam. Jadi setakat itulah dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah tu diri saya dan hakikat seluruhnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah